Hai, salam sejahtera. Selamat datang ke modul pembelajaran Jom Berhenti Merokok. Nama saya Mr. Ismail yang akan membantu anda menerangkan tentang maklumat-maklumat penting sepanjang anda semua mengikuti modul pembelajaran ini. Untuk kali ini, kandungan modul Jom Berhenti Merokok ini akan menjurus kepada statistik perokok di dunia dan di Malaysia, makna kebergantungan dan ketagihan merokok, sejarah rokok dihasilkan dan bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok, pemikiran seorang perokok, tips berhenti merokok dan kempen bebas asap merokok. Semoga anda semua bersedia dengan maklumat yang akan saya sampaikan. Statistik perokok di dunia. Menurut World Health Organization, WHO, pada 2024 terdapat sekitar 1.2 bilion pengguna tembakau dewasa di seluruh dunia. Secara kasarnya 1 daripada 5 orang dewasa di dunia masih menggunakan tembakau. Menurut World Health Organization (WHO), lagi, sebahagian besar perokok global adalah terdiri daripada 80% mereka yang tinggal di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Bukan itu sahaja, statistik kesihatan awam menunjukkan penggunaan rokok terus menjadi punca besar kematian. Lebih 7 juta orang mati tiap tahun akibat penggunaan tembakau, termasuk perokok dan mereka yang terdedah kepada asap rokok atau dikenali sebagai perokok pasif. Statistik perokok di Malaysia. Satu dapatan kajian terkini oleh Global Adult Tobacco Survey Malaysia tahun 2023, secara keseluruhan dianggarkan sekitar 6 juta rakyat Malaysia berumur 15 tahun dan ke atas adalah pengguna produk tembakau. Jika dinilai statistik mengikut jantina di Malaysia, kadar perokok lelaki adalah 35%, manakala wanita adalah 1.5% daripada populasi 6 juta perokok di Malaysia. Namun, kadar perokok dilihat semakin meningkat saban hari walaupun terdapatnya saingan rokok elektronik atau vape pada masa kini. Oleh yang demikian, isu ketagihan merokok adalah satu isu global yang sering menjadi perhatian pelbagai pihak. Ketagihan rokok sering dikaitkan dengan kandungan nikotin dalam tembakau, menjadikan pengguna sukar berhenti meskipun sedia maklum risiko kesihatan. Walaupun trend menurun global dan nasional, jumlah perokok di dunia kekal besar justeru beban penyakit dan kematian akibat rokok terus tinggi. Jom kita kenal pasti makna-makna penting bagi maksud kebergantungan dan ketagihan merokok. Ambil perhatian bahawa kedua-dua maksud ini mempunyai maksud yang berbeza serta tingkah laku yang berbeza. Kebergantungan merokok merujuk kepada keadaan di mana seseorang bergantung kepada nikotin untuk berfungsi normal dalam kehidupan harian. Dalam konteks kesihatan, ia dipanggil nicotine dependence. Ciri utama kebergantungan merokok, seseorang itu amat memerlukan nikotin untuk berfungsi dalam setiap hari. Contohnya, tidak mudah fokus ketika bekerja jika tidak dimulakan dengan merokok. Seterusnya, seseorang yang menunjukkan ciri kebergantungan tinggi akan menunjukkan keinginan yang sangat kuat. Contohnya, mudah gelisah dalam satu-satu kerja yang rutin. Bukan itu sahaja, kebergantungan merokok berlaku apabila badan mula menyesuaikan diri dengan bahan nikotin lain. Seseorang mudah triggered apabila bau asap rokok, walaupun ia adalah rokok yang berbeza dengan apa yang dihisap hari-hari. Berikut merupakan contoh tanda-tanda withdrawal atau tarikan kepada individu yang mengalami masalah kebergantungan merokok. Perkara ini boleh berlaku apabila nikotin yang sepatutnya dilengkapkan dalam cycle tertentu tidak dipenuhi. Antara tanda-tanda seseorang perokok itu withdrawal adalah mudah berasa gelisah, hilang fokus melakukan kerja, mudah sakit kepala, senang untuk naik angin dan mood yang ada pada dirinya tidak stabil. Ketagihan merokok. Ketagihan merokok ialah keadaan psikologi dan fizikal yang mana seseorang tidak dapat berhenti walaupun tahu kesan buruk. Ia termasuk unsur keinginan compulsive use dan hilang kawalan diri. Seseorang perokok yang mengalami ketagihan sukar untuk meninggalkan tabiat ini dan merokok dalam jumlah yang banyak dalam satu hari. Ciri-ciri seorang yang mengalami ketagihan merokok. Seseorang yang mengalami ketagihan merokok mempunyai hasrat untuk berhenti, namun sering gagal. Selain itu, mereka akan tetap merokok biarpun pelbagai peringatan atau kempen kesihatan telah dimaklumkan.
Hal ini kerana kefungsian nikotin yang menjadi agen ketagihan melangkaui pemikiran untuk berubah. Seseorang yang mengalami ketagihan juga akan sering merokok secara berulang dan kerap daripada biasa. Hal ini dapat dijelaskan juga sebagai tingkah laku yang diulang secara automatik tanpa ada had ruang dan waktu. Semua gejala ini dilakukan bagi memastikan tingkah laku merokok itu dapat melegakan rasa ketagihan yang dialaminya. Rumusan bagi membezakan apa itu kebergantungan dan ketagihan merokok. Secara umumnya, bagi perokok yang mengalami kebergantungan dijelaskan sebagai perubahan dalam otak dan tubuh akibat nikotin yang mendesak. Bagi ketagihan pula, ia mempunyai elemen kebergantungan tersebut malah ianya lebih parah sehingga hilang kawalan untuk berhenti dan merokok secara kompulsif. Bagi perokok yang mengalami kebergantungan masih boleh bertoleransi dengan keadaan withdrawal, namun bagi perokok yang mengalami ketagihan akan mendatangkan hilang kawalan diri serta sanggup mendapatkan rokok dalam apa keadaan sekalipun. Jom kita kenali jenis-jenis perokok. Kita mulakan dengan perokok sosial. Perokok sosial akan hanya merokok dalam situasi bersosial, contohnya ketika lepak bersama rakan. Perokok ini tidak akan merokok setiap hari dan merasakan dirinya okey kerana tidak merokok secara tega. Merasakan merokok sekali-sekali adalah selamat. Perokok jenis ini jarang mengalami withdrawal yang kuat dan hanya tertarik kepada rokok sebagai simbolik meletakkan diri berada dalam situasi sosial semasa. Ianya lebih kepada tingkah laku meletakkan diri dengan situasi tersebut dan menjadikan tingkah laku merokok sebagai satu elemen komunikasi dua hala dengan perokok lain. Seterusnya, perokok situasional. Perokok jenis ini akan hanya merokok dalam keadaan tertentu. Contohnya dalam keadaan stres yang tidak terkawal. Ianya bukanlah satu keperluan, malahan ia adalah sebagai kesan, trigger yang dialaminya. Individu ini menjadikan rokok sebagai satu simbolik kepada pemberontakan emosi yang dialami ketika itu dan hanya menjadikan rokok sebagai alat untuk tingkah laku meredakan situasi. Individu ini mungkin tidak ketagih, namun boleh mengambil rokok secara kerap dan berulang dalam satu-satu masa yang dia lalui. Seterusnya, perokok tegar. Perokok tegar dapat dikenal pasti sebagai perokok yang akan merokok setiap hari. Jumlah batang rokok yang diambil adalah agak tinggi iaitu dalam lingkungan 15 batang sehari atau lebih. Perokok tegar mudah mendapat withdrawal dan amat mudah mendapat trigger di sekeliling seperti bau asap, gambar rokok, simbolik-simbolik kepada rokok dan sebagainya. Individu ini menunjukkan kebergantungan nikotin yang sangat tinggi dan berhadap dengan risiko kesihatan yang amat berat. Perokok ringan. Individu ini biasanya merokok dalam kuantiti yang sedikit iaitu di antara 1 hingga 5 batang sehari. Individu ini tidak dikatakan merokok setiap hari namun tingkah laku merokok lebih kepada pengisian masa yang terluang. Perokok ini boleh berhenti dalam satu-satu masa dan boleh kembali merokok. Jika ia tidak berhenti terus, perokok ini boleh menjadi perokok tegar. Perokok ini sering berganggapan gaya merokoknya tidak berbahaya kerana kuantiti yang diambil adalah sedikit. Seterusnya, perokok pasif. Perokok pasif secara umumnya adalah individu yang tidak merokok namun dalam kehidupan sehariannya terpaksa menghidu asap rokok dari sekelilingnya. Individu ini terdedah kepada risiko kesihatan seperti perokok aktif yang lain. Kanak-kanak dan ibu mengandung adalah individu yang paling berisiko. Malangnya, individu ini menjadi korban kepada tingkah laku yang tidak dilakukannya. Perokok eksperimental. Kebiasaannya, perokok ini hanya merokok untuk sekali sekala, ataupun dikenali sebagai satu perbuatan cuba-cuba. Kebiasaannya, golongan ini terdiri dalam kalangan perokok remaja yang masih belajar. Pengaruh rakan sebaya menyebabkan perokok sering mengeksperimentalkan tingkah laku tersebut. Ianya adalah sebagai simbolik kepada keakuran sosial, pengaruh rakan sebaya dan pembentukan budaya tingkah laku maladaptif dalam kalangan mereka. Namun di suatu-suatu masa, perokok ini boleh menjadi perokok tegar. Dalam menempa evolusi masa kini, penggunaan tembakau juga melalui evolusi terkini.
Kepelbagaian produk tembakau membuka ruang kepada perokok untuk mencuba produk-produk baharu sehingga mewujudkan jenis-jenis perokok dual dan perokok polipengguna. Perokok dual membawa maksud seseorang perokok itu menggunakan produk tembakau konvensional serta menggunakan produk vape secara serentak dalam sehari-hari. Bagi perokok polipengguna pula menggunakan pelbagai jenis produk tembakau atau nikotin seperti rokok konvensional, vape, shisha dan lain-lain secara serentak. Hal ini mendatangkan kebimbangan banyak pihak kerana penggunaan secara serentak boleh mendatangkan kesan kesihatan secara mendadak. Jom kita menyorot seketika sejarah rokok. Tembakau dari tumbuhan Nicotiana tabacum dan spesies lain berasal dari Amerika. Penduduk asli benua Amerika telah menggunakan tembakau sejak ribuan tahun dahulu untuk ritual keagamaan, upacara adat, perubatan dan kadang-kadang barter. Bukti arkeologi menunjukkan bahawa penggunaan tembakau untuk dikunyah atau dibakar sudah ada sejak zaman prasejarah di kalangan suku-suku di Amerika Tengah Selatan. Ketika penjelajah Eropah seperti Christopher Columbus tiba di Dunia Baru, Amerika, pada akhir abad ke-15, mereka diperkenalkan kepada kebiasaan merokok tembakau. Columbus dan pelaut Eropah kemudian membawa tembakau ke Eropah dan penyebaran tembakau pun bermula. Di Eropah, pada abad ke-16 dan ke-17, tembakau mula digemari dan digunakan dalam bentuk pipa atau cerut. Pada abad ke-18-19, tercetuslah idea rokok di mana daun tembakau dikisar, diletakkan dalam kertas dan dilinting sendiri. Ini ialah versi awal rokok tangan, hand-rolled cigarette. Revolusi industri rokok, pengeluaran besar-besaran. Mohor besar dalam sejarah rokok berlaku apabila dijumpai mesin pembuat rokok automatik, khasnya mesin ciptaan James A. Bonsack, Amerika, pada tahun 1880 yang boleh menghasilkan rokok dalam kuantiti besar secara lebih murah. Industri rokok mula berkembang pesat, rokok bukan lagi kemewahan kaum elit, tetapi tersedia secara murah untuk masyarakat umum. Dalam abad ke-20, budaya merokok merebak luas, bukan sahaja lelaki, tetapi wanita juga turut terlibat. Bahan-bahan dalam sebatang rokok. Nikotin dalam asap rokok mengandungi hampir 7,000 bahan kimia dan hampir 69 bahan karsinogen dan lain-lain yang boleh menyebabkan kanser. Antara bahan utama yang berbahaya adalah nikotin. Nikotin bertindak sebagai bahan kimia yang menyebabkan ketagihan, kebergantungan dan bertindak pada sistem saraf pusat lalu merangsang dopamin, rasa lega, puas. Bahan inilah yang menyebabkan seseorang perokok itu sukar untuk berhenti. Selain itu, kandungan tar yang ada dalam sebatang rokok bertindak sebagai campuran bahan kimia melekit hasil pembakaran tembakau. Bahan ini mudah melekat di paru-paru dan merupakan punca kepada kanser paru-paru. Seterusnya adalah gas karbon monoksida. Apabila sebatang rokok dibakar, penghasilan karbon monoksida dibentuk dan masuk ke dalam tubuh badan. Gas ini adalah sejenis gas beracun dan boleh bertindak menggantikan oksigen yang dimasukkan di dalam darah. Hal ini akan menyebabkan jantung bekerja lebih kuat. Jika berterusan, perkara ini boleh meningkatkan risiko serangan jantung dan juga strok. Bahan-bahan di dalam vape. Jika anda merasakan menghisap vape bagi menggantikan rokok konvensional adalah tidak mendatangkan penyakit, jawapannya anda salah. Sebenarnya, kandungan vape juga mengandungi bahan negatif yang boleh mendatangkan masalah kesihatan. Propylene glycol merupakan pelarut utama dalam e-liquid, membantu membawa perisa dan nikotin, memberikan sensasi throat hit. Ianya juga merupakan bahan yang menyebabkan punca kepada masalah kanser dalam tubuh badan. Selain itu, vegetable glycerin, gliserin sayuran, merupakan bahan asas lain dalam menghasilkan wap yang lebih tebal dan lembut semasa vaping. Selain itu, logam berat dalam sesetengah kes, wap boleh mengandungi logam seperti timah, tin, plumbum, lead, nikel dan lain-lain disebabkan koil pemanas dalam peranti. Bukan itu sahaja, bahan kimia lain atau cemar, contaminants. Kajian mendapati cecair vape atau wap vape kadang-kadang mengandungi bahan kimia berbahaya seperti nitrosamina spesifik tembakau, bahan tambahan berbahaya, dan sisa lain dari proses penghasilan. Pemikiran seorang perokok.
Di dalam konteks terapi rasional emotif tingkah laku, menyebut seseorang yang bermasalah adalah berpunca daripada cara seseorang berfikir secara tidak rasional. Apabila berfikir secara tidak rasional akan menghasilkan tingkah laku negatif. Oleh yang demikian, dalam konteks perokok, secara umumnya perokok mempunyai set pemikiran tidak rasional terhadap tingkah laku yang dilakukan. Perokok banyak melihat peristiwa-peristiwa positif yang menyokong tingkah laku merokoknya itu berbanding melihat peristiwa negatif. Oleh yang demikian, set pemikiran tidak rasional terus dianuti sehingga membawa kepada mekanisme bela diri dan perlakuan merokok yang berulang. Kesan inilah yang akan membawa kepada tingkah laku merokok tega. Berikut merupakan beberapa contoh pemikiran seorang perokok dalam konteks kepercayaan tidak rasional yang dianutinya. Pemikiran fungsi, perokok biasanya menganggap rokok membantu fungsi tertentu sebagai contoh, rokok membantu saya fokus. Tidak boleh bekerja jika tidak merokok. Kepercayaan ini dilihat sebagai satu tingkah laku memberi hasil yang positif. Namun yang demikian, ianya adalah salah sama sekali. Pemikiran, pengurang stres. Ramai perokok yakin menyatakan rokok dapat mengurangkan tekanan yang dialaminya. Saya merokok sebab saya stres, kalau tak merokok, saya tidak akan tenang. Secara umumnya, di dalam keadaan seorang perokok, paras nikotin yang berkurang penyebab kepada gejala withdrawal bukanlah kerana stres sebenar. Jika diamati ada juga orang yang tidak merokok masih dapat mengawal stres yang dialaminya. Pemikiran normalisasi. Perokok selalu fikir merokok itu biasa, terutama jika pergaulan menyokong. Semua kawan saya pun merokok. Biasalah lelaki merokok. Pemikiran ini adalah bertujuan mengukuhkan budaya merokok sebagai identiti sosial. Pemikiran boleh kawal. Ramai perokok percaya yang mereka masih mengawal tingkah laku merokok mereka. Saya boleh berhenti bila-bila. Saya bukan ketagih, saya suka je. Saya boleh kurangkan, cuma belum masa. Ini merupakan salah satu kaedah pertahanan kognitif yang dicipta oleh perokok. Pemikiran minimisasi risiko. Perokok kerap meminimalkan bahaya melalui penolakan faktor kesihatan. Ramai je merokok tapi sihat. Datuk saya merokok umur panjang. Perokok sengaja mencipta pemikiran tersebut yang dikenali sebagai optimistic bias for risk denial. Perokok sebenarnya berperanan untuk meneguhkan apa yang telah dilakukan selama ini sebagai perokok. Pemikiran identiti diri. Ada perokok yang mengaitkan rokok dengan identiti. Saya dah lama merokok. Saya perokok tega. Lepas makan mesti merokok. Ini merupakan satu bentuk pemikiran yang mana menjadikan tingkah laku merokok sebagai tabiat atau kelangsungan hidup seharian. Perokok merasakan apa yang dilakukan adalah wajib dan perlu dilakukan tanpa gagal memandangkan sudah menjadi tabiat diri. Baiklah, sebelum ini kita telah pun belajar pelbagai perkara tentang rokok. Berkaitan dengan sejarah rokok, bahan-bahan berbahaya rokok dan pemikiran seorang perokok. Semua ini diterangkan bagi memberikan kefahaman bahawa kebergantungan dan ketagihan merokok ini masih boleh dihentikan sekiranya seseorang perokok, reset, kembali pemikiran sedia ada. Jadi untuk modul seterusnya, kita akan fokus kepada tips berhenti merokok dan persediaan yang boleh dilakukan oleh perokok untuk berhenti merokok. Kesan kesihatan akibat merokok. Merokok merupakan satu tingkah laku berisiko tinggi yang memberi implikasi serius terhadap kesihatan individu. Asap tembakau mengandungi lebih daripada 7,000 bahan kimia, termasuk bahan toksik seperti tar, karbon monoksida dan nikotin yang mampu merosakkan pelbagai organ penting tubuh manusia. Ketika asap rokok disedut, bahan kimia ini memasuki sistem pernafasan dan terus diserap ke dalam aliran darah, lalu memberi tekanan kepada sistem respiratori, kardiovaskular, dan sistem imun secara keseluruhan. Dalam konteks kesihatan respiratori, merokok dikenal pasti sebagai penyebab utama kepada penyakit paru-paru obstruktif kronik, COPD, emfisema dan bronkitis kronik, selain menjadi faktor penyumbang terbesar kepada risiko kanser paru-paru. Di samping itu, merokok meningkatkan risiko penyakit jantung koronari dan strok melalui kesan penyempitan arteri dan kerosakan lapisan endotel vaskular.
Kerosakan ini berlaku akibat kewujudan radikal bebas dalam asap tembakau yang mengganggu sistem peredaran darah serta meningkatkan pembentukan plak kolesterol pada dinding salur darah. Selain itu, nikotin yang bertindak sebagai bahan psikoaktif menyebabkan degupan jantung meningkat, tekanan darah menjadi tinggi dan oksigen dalam darah berkurangan, sekaligus meningkatkan risiko serangan jantung secara tiba-tiba. Sementara itu, pelbagai kajian juga menunjukkan bahawa merokok berkait rapat dengan lebih daripada 20 jenis kanser termasuk kanser mulut, tekak, pankreas, pundi kencing, serviks dan kolon. Bahan karsinogenik yang terdapat dalam asap rokok mampu mengubah struktur DNA sel dan menghalang mekanisme pembaikan sel, menyebabkan pertumbuhan sel tidak normal dan pembentukan tumor malignan. Dalam jangka masa panjang, tabiat merokok bukan sahaja meningkatkan kadar morbiditi dan mortaliti, malah mengganggu fungsi fisiologi normal tubuh seperti sistem hormon, metabolisme, dan imunologi badan. Selain memberi kesan kepada perokok aktif, asap rokok juga menyebabkan risiko serius terhadap perokok pasif, khususnya kanak-kanak, wanita hamil dan warga emas. Pendedahan kepada asap rokok sekunder dikaitkan dengan peningkatan risiko jangkitan saluran pernafasan, asma, kelahiran bayi pramatang, rendah berat lahir dan kematian mengejut bayi, SIDS. Justeru, kesan merokok bukan sahaja terbatas kepada kesihatan individu yang merokok, tetapi turut memberi impak negatif kepada ahli keluarga dan masyarakat secara umum. Kaunseling berhenti merokok. Kaunseling merupakan salah satu pendekatan utama dalam usaha membantu individu berhenti merokok, kerana ia memberi penekanan terhadap aspek psikologi, kognitif dan sosial yang mempengaruhi tingkah laku merokok. Kaunseling berasaskan kognitif, seperti Cognitive Behavioral Therapy, CBT, dan Rational Emotive Behavioral Therapy, REBT, berperanan membantu perokok mengenal pasti pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional berkaitan tabiat merokok, contohnya kepercayaan bahawa, saya mesti merokok untuk mengurangkan stres, atau, saya tidak boleh bersosial tanpa rokok. Dengan bimbingan kaunselor, individu diajar untuk menggantikan pemikiran tersebut dengan strategi pemikiran yang lebih logik, rasional, dan adaptif, sekaligus memudahkan perubahan tingkah laku yang lebih sihat. Selain itu, kaunseling motivasi, motivational interviewing, MI, berfokus kepada pengukuhan motivasi intrinsik individu untuk berhenti merokok. Teknik ini menggalakkan perokok membuat penilaian kritikal terhadap kebaikan dan keburukan tabiat merokok, serta mengenal pasti matlamat peribadi yang dapat meningkatkan keinginan untuk berhenti. Kajian di Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan bahawa intervensi berbentuk kaunseling motivasi dan REBT secara berstruktur mampu menurunkan kekerapan merokok dalam kalangan pelajar remaja dan mahasiswa. Contohnya, modul REBT Group Counseling Modul, REBT-GCM, yang diaplikasikan ke atas remaja perokok menunjukkan penurunan signifikan dalam tabiat merokok selepas beberapa sesi intervensi. Kaunseling berhenti merokok juga boleh dilakukan melalui pendekatan berstruktur dan sokongan sosial. Pendekatan berstruktur melibatkan sesi terancang yang merangkumi pendidikan mengenai kesan merokok, analisis motivasi individu, latihan strategi coping alternatif, serta teknik pencegahan relaps. Manakala sokongan sosial menekankan penglibatan keluarga, rakan sebaya, atau kumpulan komuniti untuk menyediakan persekitaran bebas rokok dan menggalakkan individu kekal konsisten dalam usaha berhenti. Dalam konteks klinikal, kaunseling sering digabungkan dengan intervensi perubatan seperti nicotine replacement therapy, NRT, atau ubat seperti bupropion dan varenicline bagi mengurangkan gejala ketagihan nikotin dan meningkatkan kadar kejayaan berhenti. Secara keseluruhannya, kaunseling berhenti merokok yang berkesan adalah intervensi bersepadu yang menekankan pengurusan pemicu, triggers, strategi coping, sokongan sosial, serta intervensi perubatan jika perlu, bagi memastikan perubahan tingkah laku yang berkesinambungan dan manfaat kesihatan jangka panjang. Tips berhenti merokok. Berikut adalah 12 petua untuk berhenti merokok yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pertama, melengahkan diri. Tunggu 5 minit sebelum merokok agar keinginan merokok pudar. Kedua, minum air. Ambil sedikit air untuk mengurangkan keinginan merokok ketika rasa ketagihan hadir.
Ketiga, mandi dengan kerap. Mandi dapat menyegarkan diri dan mengalihkan perhatian daripada merokok. Keempat, menarik nafas panjang, bernafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kelima, menyibukkan diri, lakukan aktiviti lain untuk mengalihkan perhatian. Keenam, mengunyah sesuatu, mengunyah gula-gula atau snacks yang sihat. Ketujuh, mengelakkan diri daripada suasana yang menggoda, jauhkan diri daripada tempat atau orang yang merokok. Kelapan, meditasi, amalkan meditasi untuk ketenangan fikiran. Kesembilan, membasuh tangan, membersihkan tangan untuk menghilangkan keinginan. Kesepuluh, memohon doa, berdoa untuk mendapatkan kekuatan untuk berhenti. Kesebelas, merengangkan otot, lakukan senaman ringan untuk mengurangkan tekanan. Ke-12, berkongsi hasrat, beritahu rakan dan keluarga supaya mereka boleh memberi sokongan. Berikut merupakan tips-tips yang boleh diaplikasikan oleh perokok ketika proses berhenti merokok. Selamat mencuba! Advokasi berhenti merokok dijalankan melalui pelbagai saluran dan strategi bagi memastikan mesej kesihatan sampai kepada semua lapisan masyarakat. Media massa seperti iklan televisyen, radio, surat khabar dan papan iklan digunakan untuk menonjolkan kesan negatif merokok serta menampilkan testimoni individu yang berjaya berhenti. Selain itu, media sosial dan digital turut dimanfaatkan melalui laman web rasmi KKM serta platform seperti Facebook, Instagram dan TikTok untuk berkongsi informasi, tips berhenti merokok dan cabaran 30 hari berhenti merokok yang menarik minat golongan muda. Program komuniti dan sekolah pula melibatkan aktiviti seperti ceramah kesihatan, pertandingan poster atau video, serta modul pendidikan yang memberi penekanan kepada kesan merokok dan kepentingan berhenti. Di samping itu, sokongan klinik dan profesional seperti klinik berhenti merokok, hotline, dan konsultasi kaunseling disediakan bagi membimbing perokok melalui strategi berhenti secara berstruktur dan berkesan. Semoga dengan perkongsian ini dapat memberikan sedikit maklumat berguna kepada anda semua. Sesungguhnya, tabiat merokok boleh dihentikan dengan jayanya sekiranya kita semua saling nekat untuk berhenti. Katakan tak nak kepada rokok. Utamakan kesihatan diri. Ingatlah orang tersayang di sekeliling anda.